Isteri dengan ibu, maksudnya antara isteri dengan ibu, mana yang lebih penting? Nak pentingkan siapa? Isteri ke ibu? Oh, yang mana ni? Isteri ke ibu? Ha? Ini saya pernah cerita dulu kot. Rasa saya dah pernah cerita. Saya anak lelaki, saya ada mak, saya ada isteri. Saya kena utamakan siapa? Isteri ke mak? Ha? Isteri. Oh, sudah. Saya anak lelaki, saya ada isteri. Saya ada mak. Pada masa yang sama saya ada apa? Isteri. Ni mak, ni namanya isteri. Saya kena utamakan siapa? Mak ke isteri? Mak saya masih hidup, isteri ada. Utamakan siapa? Jangan utamakan mak, jangan utamakan isteri. Anak kita lelaki nak kahwin, jangan kita pandai-pandai bagi nasihat. Kau kena ingat, walaupun kau dah ada bini, kau kena utamakan mak. Penipu, jangan. Jangan pula engkau ni dah ada isteri, kau kena ingat walaupun mak kau masih hidup, tapi utamakan isteri. Jangan. Dua-dua jangan layan, tak betul tu. Jangan utamakan siapa? Mak. Jangan utamakan siapa? Isteri. Tapi utamakan hukum syarak. Utamakan hukum syarak. Contoh dalam bab nafkah, syarak mengatakan utamakan isteri, maka baru kita utamakan isteri. Isteri kita ni kalau dia kaya atau miskin, dia kerja atau tak kerja, dia rajin atau kurang rajin, selagi mana dia tak derhaka, tak nusyus, tetap kita kena bagi apa? Dia ada gaji, tak ada gaji, dia kaya, tak ada kaya, dia ada duit, tak ada duit, jawapannya kita nafkah, utamakan isteri. Bukan sebab takut bini, bukan sebab membelakangkan mak, kan? Bukan sebab sayang isteri lebih, bukan. Sebab kita sedang mengutamakan apa? Hukum syarak kata nafkah isteri dulu bagi isteri. Mak kita wajib bagi nafkah kalau dia miskin. Dan kalau bapa kita pun miskin, dia tak mampu bagi nafkah pada mak kita, ketika itu baru pindah kewajipan nafkah tu kepada kita. Jadi anak lelaki nak utamakan mak, tak payah. Utamakan isteri, tak payah. Utamakan apa? Ini mindset kita kat sini. Okey. Dalam bab melayani ataupun kita sebut menyantuni, bukan layanan, santuni. Kita balik kampung, berbual dengan isteri, berbual dengan mak, berbual dengan mak, berbual dengan isteri kat dapur sembang-sembang. Tiba-tiba yang tengah bercakap dengan kita serentak, mak cakap, isteri pun cakap. Maka kita nak ngadap muka siapa dulu? Mak dulu. Dalam bab menyantuni, kita dengar mak dulu. Mak tengah cerita ni, isteri tengah cerita ni kari nak beli apa-apa, mak tengah cerita ni kapet nak pindah mana. Dengar mak dulu. Kenapa tak dengar isteri? Sebab isteri kena dengar dia cakap. Tugas dia dengar dulu dia cakap. Dia cakap, dia nak dengar mak dia cakap. Kenapa dia utamakan mak? Tak. Dia membelakangkan isteri? Tak. Isteri kecil hati, suami tak berdosa, dia kena rawat. Kenapa kecil hati pada hukum syarak? Kenapa kecil hati? Saya tunjuk pada isteri saya kata, dalam hidup saya jadi suami, pertama sekali yang kena belajar ialah cara merajuk yang betul. Saya cakap dengan isteri saya, kalau dia merajuk pada tempat yang tidak halal merajuk, sampai mati insya-Allah saya tak akan pujuk. Sebab merajuk itu benda yang tidak boleh dipujuk. Contoh, saya pergi sembahyang azan saja, saya pergi ke masjid. Dia sebenarnya minta saya pergi kedai sekarang.
Tapi azan berkumandang, saya pilih pergi masjid. Dia merajuk kerana saya pergi masjid. Saya tak akan pujuk sampai mati. Sebab dia merajuk pada perkara yang tidak dihalalkan dia merajuk. Saya tak akan pujuk. Sampai mati saya tak akan. Bukan ego, bukan apa. Tak boleh. Saya tak akan biarkan begitu. Contoh. Dia merajuk pada benda yang saya wajib pujuk. Saya wajib pujuk. Contoh. Tiba-tiba saya jumpa berselisih dengan seorang wanita yang bukan saya kenal sangat. Terlepas cakap, saya puji orang itu di depan isteri saya. Isteri saya merajuk, dia patut merajuk dan saya wajib pujuk. Sebab yang saya buat bertentangan dengan syarak. Silakan merajuk pada benda yang betul. Jadi merajuk dia kena rancang. Apa merajuk ni? Kalau yang dia merajuk pada benda ketaatan saya kepada Allah, dia merajuk, dia kena merawat merajuk dia sendiri. Dia kena taubat, dia kena insaf. Sekiranya mak saya miskin, saya wajib bagi nafkah, dia merajuk, maka dia kena bertaubat kepada Allah sebab saya sedang menunaikan kewajipan. Tapi kalau mak saya tak miskin, dia sepatutnya dapat nafkah dulu. Tiba-tiba saya bagi mak dulu, tak bagi dia. Dia merajuk, saya berkewajipan untuk apa? Pujuk. Kerana merajuk dia betul, memang patut dia merajuk. Dia berhak untuk merajuk. Jadi merajuk ni semuanya kena ikut apa? Syarak. Jadi bukan utamakan mak, bukan utama isteri, pakai hawa nafsu, ikut mana kita minat, kan? Mesti ikut syarak. Ketika syarak mengatakan ini. Ini contoh. Ketiga, ada satu orang lelaki, dia ini non-Muslim. Isteri dia non-Muslim. Mak dia non-Muslim. Tiba-tiba rezekinya dia ni dapat hidayah. Bila dapat hidayah, dia masuk ke dalam agama Islam. Dia mengucap syahadah. Lepas 2 minggu dia mengucap syahadah, isteri dia ni, bekas isteri dia, pujuk dia supaya keluar agama Islam. Mak dia pujuk dia keluar agama Islam. Soalan saya, mak dia nak utamakan siapa? Utamakan mak ke utamakan isteri? Isteri kata keluarlah Islam. Mak cakap keluarlah Islam. Dia nak utamakan siapa? Isteri ke mak? Jawapan dia, utamakan siapa? Hukum syarak. Hukum syarak menetapkan bahawa pedulikan dua-dua. Jangan dengar cakap mak, jangan dengar cakap apa? Isteri. Sayang mak boleh, tapi dia suruh tinggalkan Islam, peduli. Jangan utamakan cakap dia. Tak payah pakai. Dan kata-kata dia memang tak boleh pakai. Kerana dia cakap supaya keluar Islam tu bertentangan dengan apa? Syarak. Kenapa saya suka besarkan syarak? Supaya manusia tu jangan mendewakan isteri dulu, jangan mendewakan mak, jangan mendewakan ego diri sendiri. Tak payah. Angkat diri sendiri, konon-konon tak nak dengar orang punya nasihat pun tak payah. Tunduk pada isteri pun tak payah. Tunduk pada mak pun nanti dulu, jangan dulu. Tapi belajar. Yang ini kena tunduk kepada syarak, yang ini tunduk kepada syarak, yang ini ni juga kena tunduk kepada syarak. Kalau tiga-tiga ni dibawa tunduk ke syarak, pada syarak, barulah nama dia seiring sejalan menuju apa? Syurga. Kita bukan nak tuju pada mak. Mak kita makhluk. Kita bukan nak tuju pada isteri saja. Isteri kita makhluk. Allah boleh ambil bila-bila. Tapi kita nak bawa keluarga kita tunduk kepada hukum apa? Hukum syarak. Mudah-mudahan keluarganya nanti semua menuju apa? Syurga. Faham je tak? Last, jika suami meninggal dunia, kenapa suami meninggal? Oh, ni soalan yang paling sukar saya nak jawab. Mungkin saya tak jawab. Dulu saya pernah dapat jawapan dulu. Sebab ulama ada beza pandangan. Tapi saya cerita je. Ustaz,
jika suami meninggal dunia, kemudian isterinya kahwin lain. Tengok, dah contoh dah. Nampak? Kenapa isteri dia kahwin lain? Sebenarnya kalau satu orang perempuan, suami dia meninggal, dia kahwin lain, okey tak? Astagfirullahaladzim. Kalau satu orang perempuan, suaminya meninggal, suaminya meninggal, lepas tu dia jodoh kahwin lain, okey ke? Okey. Ya Allah. Habis kalau suami, isterinya meninggal, lepas tu dia kahwin lain, okey? Oh, okey juga. Kalau isterinya belum meninggal, dia tetap kahwin lain, oh yang tu tak okey pula. Saya dulu pesan pada mak saya dengan adik perempuan saya yang paling tua. Perempuan, saya ada 4 lelaki, 4 perempuan, adik-adik. Saya pesan dengan mak saya dengan adik perempuan saya, sebab dia perempuan, ayah saya lelaki lain sikit. Saya cakap dengan dia besok, kalau abang kau meninggal, ibu kalau abang meninggal, kalau ni adik saya, kalau abang kau ni meninggal, besok isteri abang dia kahwin lain. Jangan ada siapa-siapa bawa fahaman yang bukan-bukan dalam keluarga ni. Contoh fahaman yang bukan-bukan gini. Akak ipar kita sampai hati, abang kita dah jaga dia sepanjang hidup, elok-elok, dah bagi macam-macam. Bila abang kita meninggal, habis edah, terus apa? Saya kata fahaman tu tak boleh ada dalam keluarga ni. Akak ipar kita tu dia tak sayang ke arwah abang kita? Baru meninggal, baru 4 bulan 10 hari dah sibuk nak kahwin, dia tu dah kemaruk ke apa? Fahaman tu tak boleh ada dalam keluarga Muhammad Saleh Maharat, tak boleh ada, saya kata. Jangan ikut drama. Hidup jangan ikut drama, jangan ikut nafsu, jangan ikut syaitan, jangan ikut sesedap emosi. Saya cakap dengan mak saya, kalau dia nak sayang saya, ni masa hidup, selesaikan urusan dia, tanggungjawab dia, saya akan selesaikan. Once saya meninggal, dia kena meneruskan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Kalau dia hamba Allah, sampai dia mati dia kena menyembah Allah. Berrezeki, Allah halalkan dia kahwin dengan orang lain, selepas iddah dia sedang menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri untuk yang selanjutnya. Itu urusan dia. Selagi mana dia berada pada track orbit jalan hamba Allah yang betul, jangan siapa-siapa dalam keluarga ni pandai-pandai bawa fahaman, tak eloklah akak ipar kita, arwah abang kita dah penat-penat sediakan dia rumah, dia kahwin dengan orang lain. Soalan saya, siapa dalam Quran ada sebut kalau dia dah ada rumah maka dia tak boleh kahwin lain? Ada sebut? Tak ada. Nabi ada sebut tak kalau perempuan tu habis iddah dia dilarang kahwin kerana dia wajib ingat suami dia yang lama, maka dia tak boleh kahwin? Ada cakap gitu? Kalau tak ada dan awak bukan Tuhan, maka jangan siapa-siapa bawa fahaman dalam keluarga ini, dia nak jadi seolah-olah dia macam Tuhan kepada seluruh alam. Saya bagi amaran yang keras kepada adik perempuan saya. Dia kahwin tak kahwin tu apa? Urusan dia. Urusan dia. Jangan buat fahaman yang bukan-bukan. Saya nak menuju ke sana, akhirat, syurga. Dan saya nak dia juga menuju akhirat, menuju apa? Syurga. Cuma soalannya tanya, kalau dia dah meninggal, suaminya meninggal, kemudian dia kahwin seorang baru, kemudian semua suami yang dikahwininya dua-dua itu orangnya berbetulan baik dan soleh, boleh ke isteri dia memilih untuk bersama suami yang mana satu di dalam syurga? Jawapan dia apa? Boleh ke tidak? Jawapan dia, saya memang tak tahu. Saya dah cakap tadi, jawapan dia saya tak tahu. Soalan ni dah banyak kali saya dapat. Memang saya tak tahu. Wallahu a'lam. Ada ulama kata boleh, ada ulama tak tahu. Saya tak tahu. Baik, kemudian apa ni Ustaz? Tahap aurat anak lelaki yang dah balik